Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera serta salam Malaysia Madani. Hari ini saya membawakan anda laporan khas Buletin Pendidikan. Fokus kami kali ini adalah mengenai perkembangan pendidikan di Malaysia selepas kemerdekaan dan bagaimana sistem pendidikan ketika itu telah membentuk masyarakat hingga ke hari ini. Bersama saya ketika ini ialah Cikgu Mat Latif bin Mat Arif yang sudi meluangkan masa untuk ditemu bual. Terima kasih Cikgu. Izinkan saya mulakan dengan soalan pertama. Baik Cikgu, dalam pandangan Cikgu sendiri, apakah perbezaan paling ketara antara sikap pelajar zaman dahulu dengan pelajar zaman sekarang dalam menuntut ilmu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Mat Latif bin Mat Arif. Saya bertugas pada Januari 1989 di sebuah sekolah di dalam sebuah ladang yang bernama Ladang Table SJK Abakar, Ladang Table Tawau Sabah. Dan tugas terakhir di Sekolah Kebangsaan Haji Kasim Yassin pada 1 bulan 6 2023. Jadi pada peringkat 33 tahun, 34 tahun tu memang nampaklah perbezaan pelajar dahulu dan sekarang. Terutamanya bila bertugas di Sabah kemudian balik ke Semenanjung pun dah berbeza. Sebab di Sabah 60% adalah pelajar yang datang daripada luar negeri, iaitu dari Indonesia dan Filipina. Ibu bapa mereka sangat pentingkan pendidikan sebab mereka datang dengan bersusah payah. Pada masa itu tahun 89-90 gaji buruh di ladang cuma RM7 sehari. Jadi mereka mengharapkan anak mereka mendapat pendidikan yang cukup dan berjaya dalam pendidikan untuk mengubah taraf hidup mereka. Jadi pelajar di sana sangat disiplin dan beradab, menghormati orang tua. Jadi adab itu dibawa ke sekolah. Sangat seronok bila mengajar di sana. Pelajar tak macam sekarang yang melawan. Kalau kita denda pun mereka tak balik cerita kat mak ayah. Kalau balik cerita pun nanti ayah mereka akan beri denda yang lebih teruk. Bila balik ke sini ke Semenanjung, belajar di sekolah pertama di Sekolah Kebangsaan Bukit Besar pada tahun 2000 sehingga 2006. Masa tu tak berapa nampak juga perbezaan sangat sebab sekolah kampung dan masa tu social media belum banyak lagi. Facebook baru mula dan smartphone pun belum ada lagi, laptop pun tak banyak. Masa tu orang pakai desktop. Jadi budak-budak murid tak terdedah dengan social media. Jadi hidup mereka cuma bermain, berkawan dengan rakan sebaya, dengan orang kampung. Jadi itu satu pembelajaran yang sangat bagus sebagai orang kata untuk bersosial bersama kawan. Dan ibu bapa pula rapat dengan guru. Mungkin sebab saya tinggal di tempat di kampung yang sama dan mengajar di sekolah yang sama, jadi hubungan yang rapat itu membantu mengeratkan hubungan. Jadi anak-anak mereka tak berani untuk buat benda yang salah, macam sekarang ni melawan bohong, bercakap dengan tak sopan. Kemudian bila pindah ke sekolah kebangsaan Kampung Pau juga di kampung, suasana juga sama. Tapi bila masuk ke era tahun 2020, social media banyak, anak-anak main laptop dengan smartphone. Jadi bahasa bercakap dengan orang tua, dengan kawan pun lebih kurang sebab pengaruh social media. Bila kita tengok orang buat podcast ke ataupun di TV sendiri, mungkin itu yang menjadi tempat menyeru mereka. Kalau buat podcast bercakap aku, kau, korang. Kalau kita tengok di radio sendiri pun, DJ yang orang kata akademik yang kurang boleh jadi DJ dengan jadi pelawak saja, boleh jadi DJ. Kemudian tak sama macam dulu, DJ radio, penyampai radio mempunyai ilmu. Mereka bercakap dengan bahasa yang cantik. Tak pernah dulu DJ cakap korang, kamu, aku. Kalau dulu DJ cakap tuan-tuan, perempuan, saudara-saudari. Tapi sekarang kalau kita tengok DJ di radio cakap korang, kau, aku. Kita bayangkan kalau DJ tu bapak dia yang tengok, anak dia cakap korang dengan bapak dia. Dan itu yang jadi tiruan anak-anak sekarang. Belum lagi masuk bab disiplin, susah nak buat kerja rumah. Bila kita pergi kerja tak mau buat, nak denda tak boleh sebab ada had-had yang tidak buat, tak boleh merawatan. Kadang-kadang marah anak pun, marah pelajar pun nanti ibu bapa datang komplain. Jadi masalah untuk guru-guru sekarang nak mengajar dengan kekangan benda yang macam tu. Kalau dulu mengajar
bukan dekat marah, boleh rotan, dan senang sekali. Kalau anak buat masalah, kita pergi jumpa bapak bersembang di kedai kopi atau pergi rumah. Jadi anak jadi takut dan segan dengan nak buat kesalahan, nak buat benda yang tak baik. Jadi dalam satu komuniti tu pakat-pakat menjaga. Sekarang ni dia jadi sifat keakuan yang banyak. Bila sifat keakuan, orang lain tak boleh tegur anak kita, maka terjadilah gejala yang tak baik, gejala negatif yang sangat teruk. Itu ya, sebab tu jadi kes bully, kes rogol di sekolah, mungkin masih teruk sekarang. Seterusnya, soalan kedua saya, mengapa SPM masih dikekalkan walaupun UPSR dan PT3 telah dimansuhkan? SPM perlu dikekalkan walaupun UPSR dan PMR dihapuskan, sebab SPM adalah tanda aras pengukur untuk ke mana student tu nak pergi. Kalau di bidang sastra, dia pergi ke sastra. Kalau bahagian agama, dia pergi ke bahagian agama. Kalau sains perubatan, dia pergi perubatan. Kalau engineer, dia pergi engineer. Dan kalau tak ada SPM, di manakah kayu ukurnya kita nak menghantar budak ni, dan ke mana budak nak pergi belajar. Lebih baik lagi kalau UPSR dan PMR tu diwujudkan semula. Sebabnya UPSR adalah tanda aras untuk nak melihat budak tu berjaya atau tidak. Kalau dia budak tu excellent, kita boleh hantar ke sekolah yang bagus juga, macam RSM, sekolah sama penuh, dan digilam mereka untuk menjadi satu sumber manusia yang hebat. Dan kalau budak tu tak apa-apa cemerlang, boleh hantar mereka ke arah kemahiran seperti Tibet, ataupun kalau dia rajin masak, untuk masak, ataupun kalau dia minat pengiraan tapi tak minat tentang biologi, dia boleh pergi ke accountant. Dan sekolah yang berkhususan pula, macam sekolah teknik, sekolah vocational, bagus diperbanyakkan lagi. Sebab daripada tiga tempat, mereka ada tujuan mereka nak pergi ke mana. Kalau pergi sekolah teknik, dia tahulah dia nak jadi civil engineering ke, electrical engineering ke, mechanical ke. Atau kalau dia pergi ke sekolah vocational, dia nak pergi automotive ke, aircon ke. SPM patut dikekalkan, dan sekolah-sekolah yang menghala ke SPM itu bermula pada tahun 3 tempat tu sudah ada perkhususan yang masing-masing. Jadi budak-budak ada tuju dah. Itu pendapat saya lah. Akhir sekali, soalan terakhir saya, apakah cabaran yang dihadapi oleh guru dan pelajar selepas pemansuhan UPSR dan PT3 dilaksanakan? Cabaran bila pemansuhan UPSR dengan PMR. Di peringkat UPSR dulu, bila ada UPSR, pelajar berusaha bersungguh-sungguh untuk mencapai target mereka, dan guru juga berusaha untuk mencapaikan target sekolah itu. Masing-masing bersaing untuk menjadi sekolah yang terbaik, dan pelajar tu nak menjadi murid yang terbaik. Jadi bermula tahun 1 lagi sudah di-polish untuk mendapat putusan yang terbaik. Terutama tahun 4, setengah sekolah dah mula buat kelas tambahan. Ada tuju dia untuk lebih maju. Tapi bila UPSR tidak ada, peperiksaan pun tak ada, dengan mengharapkan PBD, murid-murid tak ada semangat untuk belajar, untuk capai goal tu tak ada. Jadi guru pun jadi masalah kepada guru. Dan tanpa peperiksaan kita nak pergi markah. Contohnya, kalau grade yang dibagi dari sekolah A dengan sekolah B tak sama. Kalau lah di sekolah A itu muridnya excellent, kalau dia jawab dalam bentuk peperiksaan, mungkin murid sekolah A itu 70 orang dapat A. Tapi bila tanpa peperiksaan, kita mengukur melalui PBD, mungkin daripada 70 orang tu yang dapat A itu, mungkin cikgu bagi 30 orang tu. Sebab ada perbezaan sedikit antara kawan yang excellent dengan yang bawah sikit. Tetapi kemungkinan murid yang lebih baki daripada yang A itu, kalau ditetap di sekolah yang lain, mungkin guru di sekolah yang satu lagi, sekolah B, mungkin boleh bagi A kepada murid yang dapat B di sekolah A tadi. Sebab kemungkinan dari segi geografi, murid tu dia tak dapat akses yang bagus untuk pembelajaran. Jadi dari segi bersosial, pengalaman yang kurang terhad, memungkinkan budak sekolah B itu pencapaian yang rendah, tapi gurunya bagi A kepada murid itu. Begitu juga dengan PMR. Bila PMR ni dimasukkan, macam mana guru nak menghalalkan murid itu, sama ada nak pergi ke account ataupun vocational, kemungkinan pengumpulan yang dibuat akan jadi salah dan akan menjadi beban kepada murid itu. Mungkin guru dia kesiankan budak itu bagi markah yang tinggi semasa di peringkat tingkatan 3,
Kemudian dia layak untuk pergi ke science stream. Bila sampai science stream pula tak boleh bawa dan nak patah balik ke bidang jurusan lain. Susah lah dia ketinggalan lah. Itu ya. Terima kasih yang tidak terhingga kepada Cikgu Mat Latif bin Mat Arif atas perkongsian ilmu dan pandangan yang sangat bermakna. Dan buat para penonton yang masih setia bersama kami, terima kasih atas sokongan anda. Jumpa lagi dalam segmen Buletin Pendidikan yang seterusnya. Kekal bersama kami untuk terus celik dan cakna tentang dunia pendidikan. Sekian, terima kasih.